Renjatan elektrik berlaku apabila arus elektrik melalui badan kita. Ia boleh menyebabkan lecuran pada tisu luaran dan dalaman dan boleh menyebabkan kerosakan organ. Jika anda atau orang di sekeliling anda terkena renjatan elektrik, anda perlu segera mendapatkan rawatan daripada doktor kerana kecederaan dalaman yang dialami kerana renjatan elektrik sukar dikenal pasti dengan mata kasar. Risiko kejutan elektrik berdasarkan jenis arus, ketinggian voltanya, bagaimana semasa mengalir melalui tubuh, kesihatan keseluruhan seseorang dan seberapa cepat seseorang itu dirawat. Kejutan elektrik boleh menyebabkan terbakar atau tidak boleh memberi tanda yang jelas pada kulit. Dalam mana-mana kes, arus elektrik melalui badan boleh menyebabkan kerosakan dalaman, penangkapan jantung atau kecederaan lain. Di bawah keadaan tertentu, walaupun sejumlah kecil elektrik boleh membawa maut. Terdapat beberapa perkara yang boleh mencetuskan renjatan elektrik. Ini termasuklah perkara-perkara berikut. Kilat, mesin elektrik, senjata elektrik seperti tasas, barangan elektrik, tempat pencucur elektrik seperti plug. Selain daripada punca renjatan ini, terdapat juga faktor-faktor lain yang menentukan tahap kecederaan daripada renjatan elektrik. Ini termasuklah perkara-perkara berikut. Voltan kuasa elektrik, tempoh waktu terdedah atau bersentuhan dengan punca kuasa elektrik, tahap kesihatan seperti umur, penyakit lain, laluan arus elektrik dalam badan, jenis arus elektrik, arus jenis ulang-alik, AC, lebih berbahaya dari arus jenis terus, DC, kerana ia menyebabkan kekejangan otot. Kebanyakan peralatan elektrik di pejabat dan juga sistem pendawaian di rumah menggunakan arus jenis terus, DC. Arus ulang-alik, AC, menyebabkan kekejangan otot yang menyebabkan otot tangan dan kaki menggenggam sumber punca elektrik dan menyebabkan tempoh mangsa bersentuhan dengan punca kuasa elektrik menjadi lebih lama. Manakala arus terus, DC, pula menyebabkan kekejangan otot secara menyeluruh yang akan menyebabkan mangsa tercampur, menjadikan tempoh mangsa terdedah dengan punca kuasa elektrik lebih singkat. Renjatan elektrik boleh menyebabkan compartment syndrome. Ia terjadi apabila kerosakan pada otot menyebabkan anggota seperti tangan dan kaki menjadi bengkak. Bengkak ini boleh meningkatkan tekanan dalam otot dan menekan saluran darah dan saraf, menyebabkan kesakitan yang teramat serta kerosakan anggota. Terdapat beberapa simptom ketika seseorang itu telah mengalami renjatan elektrik. Tidak sedarkan diri, otot kejang, rasa kebas, kesukaran bernafas, sakit kepala, gangguan penglihatan dan pendengaran, luka melecur, sawan, degupan jantung tidak sekata. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan setelah mengalami masalah ini. Lepaskan dan jauhkan diri dari punca kuasa elektrik. Segera hubungi 911 ataupun minta bantuan orang berdekatan. Kurangkan pergerakan kecuali bagi menjauhkan diri dari punca kuasa elektrik. Jika terdapat luka melecur, tutup kawasan luka tersebut dengan kain yang bersih. Elakkan menggunakan kain bandat yang melekat kerana ia akan melekat pada kawasan luka melecur. Jika anda berhadapan dengan mangsa renjatan elektrik, terdapat beberapa perkara yang perlu anda beri perhatian bagi mengelakkan anda tercedera. Perkara tersebut ialah: jangan sentuh mangsa sekiranya mereka masih memegang atau terdedah dengan punca kuasa elektrik. Jangan alihkan mangsa kecuali bagi tujuan mengalihkan mereka jauh dari punca kuasa elektrik. Tutup punca kuasa elektrik tersebut jika boleh. Jika tidak boleh, alihkan punca kuasa elektrik daripada mangsa menggunakan bahan bukan pengalih arus. Gunakan barangan seperti kayu dan getah. Pastikan anda tidak menggunakan barangan yang basah ataupun diperbuat dari besi. Jarakan diri anda dari mangsa dan kawasan elektrik sekurang-kurangnya 20 kaki, 6 meter. Segera hubungi 911 sekiranya mangsa mengalami kesukaran bernafas, tidak sedarkan diri dan sawan. Periksa nadi dan pernafasan mangsa. Sekiranya perlu, lakukan bantuan CPR kepada mangsa sambil menunggu bantuan tiba. Bergantung kepada tahap kecederaan anda,
doktor akan memberikan rawatan yang berikut. Rawatan luka melecuh termasuk menyapu antibiotik dan membalut luka. Ubat tahan sakit. Suntikan tetanus jika perlu. Jika anda mengalami komplikasi dari renjatan elektrik, anda mungkin dimasukkan ke hospital dan dipantau dengan lebih rapi. Terdapat beberapa komplikasi yang boleh berlaku kepada mangsa. Ia adalah kerosakan otot yang dipanggil sebagai rhabdomyolysis, masalah degupan jantung tidak sekata seperti ventricular fibrillation, kegagalan buah pinggang selalunya disebabkan mioglobin yang keluar daripada otot yang tercedera, katarak mata. Electrical injuries can be life-threatening and require immediate action. They occur when a person comes into contact with an electrical source, causing shock, burns, or even cardiac arrest. Step 1. Safety first. Do not touch the person if they are still in contact with the electrical source. Turn off the power at the source or unplug the device. If you can't do this safely, call emergency services immediately. Step 2. Once the power is off, check if the person is responsive and breathing. If they are unconscious but breathing, place them in the recovery position to keep their airway clear. Step 3. If the person is not breathing, start CPR immediately. Perform continuous chest compressions until emergency help arrives. Step 4. Electrical injuries often cause burns. Cool the burns under running water for 10 to 20 minutes, but avoid using ice. Cover with a clean, non-stick dressing. Do not apply creams or ointments. Step 5. Watch for signs of shock, pale, clammy skin, rapid breathing, and a weak pulse. Keep the person lying down and elevate their legs if possible. Keep them warm and calm. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.